Saya pernah berjumpa dengan seorang wanita yang berkejaya. Maksudnya berniaga dia, rezeki dia luas, sampai ketika dia rasa sombong. Dia rasa, ustazah, semua benda saya yang tanggung lah. Suami saya gaji dia kecil je, kerja kilang 1,000 lebih je ustazah. 1,000 lebih apa sangat? Saya berniaga, saya kerja gini-gini, gaji saya lebih kurang dari 5-6 ribu, pendapatan saya 5-6 ribu. Hampir semua belanja anak, kalau nak harap gaji dia, tak dapat kami nak bercuti, tak dapat nak guna kereta tu. Saya tak dapat lah ini. Jadi memang kadang saya rasa macam, apa fungsi suami saya? Saya kata, Puan tak sedar kan, rezeki yang Puan dapat tu sebenarnya sumber daripada sabarnya suami Puan dengan Puan. Dan mungkin suami Puan tak pernah berhenti berdoa untuk Puan. Dia berdoa dalam diam. Kita tak tahu sumber. Allah boleh sekat sumber bisnes kita, rezeki kita anytime, bila masa. Allah boleh tarik dia bila masa. Tetapi mungkin sebab doa suami Puan senyap-senyap, Puan boleh bertahan berniaga sampai hari ini. Puan selalu tak merendah-rendahkan dia. Dia dah mula macam terasa kan. Selalu ustazah. Puan nampak tak betapa sabarnya suami Puan dengan Puan? Kalau sampai tahap suami hilang sabar dan tak ada lagi doa Puan dalam doa dia, masa tu baru Puan tahu, maksudnya orang kata tinggi rendah langit tu kan. Baru Puan tahu besarnya sumber kekuatan Puan sebenarnya daripada sabar seorang suami. Seorang isteri kalau dia peringkat Allah nak uji isteri macam tu je. Bila rezeki dia lebih banyak, bila dia lebih pandai bercakap, bila dia lebih pandai mengurus rumah tangga, sampai dia rasa dia asyik rendahkan suami. Awak perasan tak, saya urus semua. Pasal anak sekolah saya urus. Pasal awak tak boleh awak tak ada nak fikir apa-apa. Awak ikut je, senang kerja awak jadi suami. Jangan sampai satu ketika kita boleh sebut begitu. Allah berikan kelebihan kepada kita bukan untuk kita rasa sombong. Memang orang perempuan ada kelebihan tu. Dia pandai mengurus, dia pandai fikir, idea dia bernas. Bak bercuti janganlah tanya suami, bang kita nak pergi jalan mana? Memang dia entahlah. Memang begitu orang lelaki. Jangan guna hujah tu untuk awak ni soalan mudah pun tak boleh fikir ke? Saya nak sebut 10 tempat saya boleh sebut. Memang itu kelebihan yang Allah bagi orang perempuan. Dia rajin memikir, idea dia banyak, dia pandai mengurus, dia pandai atur hal sekolah anak. Janganlah kita nak cari-cari peluang nak rendahkan dia. Pasal sekolah anak, awak fikir tak? Awak tahu tak pasal beg, pasal kasut, pasal alat tulis, pasal ni yuran berapa yuran? Melopong suami tu kan. Tak tahu. Awak tak tahu apa, semua saya fikir.